Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Baiklah, hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang kritikan sastera terhadap puisi kanak-kanak dalam pembentukan karakter guru futuristik bagi tugasan pentaksiran berterusan 2. Baiklah, ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Nurfatin Syafiqah Alia binti Mak Husin. Bagi tugasan kali ini, saya memilih pantun dari Muhammad Ali bin Majid. Baiklah, pantunnya berbunyi, anak gajah dijaga gembala, anak rerama jatuh ke pamah. Pahlawan gagah menjaga negara, orang berilmu menjaga ummah. Baiklah, saya akan menganalisis pantun tersebut supaya kita dapat fahamkan lagi maksud pantun itu. Baris yang pertama, anak gajah dijaga gembala, bermaksud sesuatu yang besar dan kuat pun memerlukan penjagaan yang rapi oleh orang yang bertanggungjawab. Manakala baris kedua iaitu anak rerama jatuh ke pamah. Jadi bermaksud rerama tu bermaksud anak rama-rama yang kecil dan lemah jatuh ke pamah, iaitu tempat yang rendah. Jadi dia melambangkan kelemahan ataupun keadaan yang memerlukan perhatian atau sesuatu yang mudah terjejas tanpa penjagaan. Baris yang ketiga pula iaitu pahlawan gagah menjaga negara, melambangkan orang yang kuat dan berani, iaitu pahlawan bertanggungjawab mempertahankan negara. Jadi dia menunjukkan peranan golongan tertentu dalam menjaga keselamatan dan juga kedaulatan. Baris yang keempat pula iaitu orang yang berilmu menjaga ummah, yang bermaksud golongan berilmu ni bertanggungjawab memimpin dan juga membimbing serta menjaga masyarakat, yang juga dipanggil ummah lah. Jadi dia menekankan kepentingan ilmu dalam membentuk masyarakat yang baik. Manakala pantun ni mempunyai 2 baris pembayang dan 2 baris maksud, dan dia mempunyai rima yang sama bagi baris pertama dan ketiga serta baris kedua dan juga keempat. Baiklah, terdapat 5 ciri kritikan sastera, iaitu kritikan sanjungan, teguran, saranan, penganalisisan dan penilaian. Yang pertama adalah kritikan sanjungan. Pantun ini mempunyai struktur yang lengkap, iaitu terdapat pembayang dan juga maksud. Selain itu, mempunyai bahasa yang indah dan padat serta penggunaan imejan alam, iaitu gajah dan rerama yang sangat kreatif dan murid ni boleh kaitkan dengan kehidupan. Dan akhir sekali, pantun ni mempunyai mesej moral yang jelas dan tinggi nilai. Yang kedua adalah kritikan teguran. Mungkin perkataan pamah ni mungkin sukar difahami oleh murid dan ini merupakan maksud tersirat yang memerlukan bimbingan guru. Bagi kritikan saranan pula, pengarang ni boleh lagi menjelaskan lagi kosakata yang sukar. Sebagai contoh, perkataan seperti pamah ni agak klasik dan kurang difahami. Jadi kita boleh gantikan dengan perkataan yang lebih umum. Sebagai contoh, jatuh ke tanah. Jadi penggunaan bahasa yang lagi mudah ni boleh membantu pantun ni dibaca oleh murid-murid lah tanpa menjejaskan keindahannya. Dan yang kedua adalah mengukuhkan hubungan pembayang dan juga maksud. Pembayang ni boleh diperjelaskan supaya kaitannya dengan maksud ni lebih mudah difahami tanpa perlu tafsiran yang terlalu mendalam. Dan yang ketiga adalah memperkayakan unsur gaya bahasa. Pantun ni agak langsung dan kurang penggunaan kiasan tambahan ayat yang macam berbunga. Jadi kita boleh tambah unsur metafora ataupun perbandingan lain. Penambahan unsur gaya bahasa macam contoh metafora tadi boleh meningkatkan lagi nilai estetika pantun. Baiklah, yang keempat adalah kritikan penganalisisan. Jadi pantun ni menggunakan pembayang alam macam contoh gajah dan rerama untuk menyampaikan maksud kehidupan manusia. Baiklah, yang keempat adalah kritikan penganalisisan. Jadi pantun ni menggunakan pembayang alam macam contoh gajah dan rerama untuk menyampaikan maksud kehidupan manusia. Jadi terdapat hubungan logik antara kelemahan yang memerlukan penjagaan dan kekuatan yang untuk memikul tanggungjawab. Jadi struktur ni tersusun dan juga seimbang. Jadi ini menunjukkan keindahan teknik dalam penyampaian pantun dalam Melayu lah. Dan yang kelima adalah kritikan penilaian. Jadi pantun ni bernilai tinggi dari segi moral dan juga pendidikan. Jadi dia sesuai dalam pengajaran kerana dia mempunyai mesej yang jelas, bahasa yang sederhana dan kaya dengan nilai budaya. Tapi kita perlukan sedikit bimbingan guru untuk memahami maksud tersirat. Jadi secara keseluruhannya, kualiti karya pantun ni sangat berkualiti dan relevan dalam pendidikan.
Baiklah, kita teruskan dengan kriteria pendekatan, iaitu yang pertama, pendekatan intrinsik yang berfokuskan kepada dalam teks. Sebagai contoh, struktur pantun yang mempunyai 4 baris dan berima A, B, A, B, dan penggunaan pembayang iaitu alam dan maksudnya sebagai manusia tadilah, dan mempunyai gaya bahasa yang simbolik. Dan yang kedua adalah pendekatan ekstrinsik yang memfokuskan kepada faktor luar teks, sebagai contoh nilai masyarakat Melayu dan juga peranan sosial, iaitu pahlawan dan juga ilmuwan tadi. Dan yang ketiga adalah pendekatan moral yang menekankan nilai tanggungjawab, kepentingan ilmu dan juga membentuk akhlak pembaca. Dan yang keempat adalah pendekatan sosiologi yang menggambarkan struktur masyarakat, iaitu pahlawan sebagai pelindung negara dan juga ilmuwan sebagai pembimbing masyarakat. Jadi setiap individu ni ada fungsi sosial yang tersendiri. Yang kelima adalah pendekatan archetype, iaitu pahlawan yang membawa simbol keberanian sejagat dan orang yang berilmu yang membawa simbol kebijaksanaan. Jadi watak universal dalam budaya manusia. Dan yang keenam adalah pendekatan psikologi yang menunjukkan keperluan manusia untuk dijaga, iaitu mempunyai rasa selamat dan dibimbing. Dan ini menyentuh aspek emosi dan juga perkembangan diri manusia. Baiklah, kita teruskan dengan elemen kesantunan berbahasa dalam pantun. Baiklah, pantun ini menggunakan bahasa kiasan iaitu gajah dan rerama supaya tidak menasihati dengan cara yang kasar. Selain itu, pantun ini juga menggunakan nada yang lembut dan juga tidak memaksa. Perkataan yang positif juga digunakan dalam pantun ini, sebagai contoh perkataan menjaga dan juga berilmu. Baiklah, elemen nilai budaya pula menerangkan tentang tanggungjawab, iaitu setiap manusia ini mempunyai peranan dan juga tanggungjawab sendiri dalam kehidupan. Selain itu, pantun juga menerangkan kepentingan ilmu bagi membimbing masyarakat. Dan yang terakhir adalah kepimpinan yang menekankan setiap peranan, iaitu kekuatan dan ilmu tadi, adalah sama penting dan tak patut untuk dibandingkan. Dan yang terakhir adalah elemen didik hibur. Jadi pantun ini mempunyai rima dan juga irama yang membolehkan pelajar ni mudah ingat pantun tersebut. Dan selain itu, pantun ini juga menggunakan imejan alam yang menarik dan mudah difahami oleh kanak-kanak. Mesej juga dapat disampaikan secara ringkas dan juga santai. Selamat sejahtera kepada Puan Suhaini dan rakan-rakan sekalian. Saya Witness Sri Kadriasan. Sekarang saya akan teruskan pembentangan dengan puisi kanak-kanak yang kedua. Puisi yang saya pilih untuk kajian ini ialah Pantun Kasih Sayang. Pantun ini juga merupakan salah sebuah karya Muhammad Ali bin Majid. Seperti yang telah diterangkan oleh rakan, Muhammad Ali bin Majid telah menghasilkan banyak karya. Antara karya lain yang beliau hasilkan ialah Pantun Jenaka dan Pantun Budi. Saya telah memilih salah satu rangkap daripada Pantun Kasih Sayang. Pucuk labu menjalar ke hulu, jika dipetih barangnya mati. Kepada ibu bapa terlebih dahulu, adik-beradik berkasih sejati. Saya juga telah menyertakan penyampaian pantun kasih sayang dalam aplikasi QR. Sekarang, mari kita menganalisis lebih mendalam tentang pantun ini. Baris pertama dan kedua, iaitu pembayang pantun ini, telah menggambarkan sesuatu tumbuhan, iaitu labu, yang tumbuh dengan subur dan menjalar. Namun, jika pucuk dipetih, maka labu akan layu dan mati. Secara ringkasnya, pembayang melambangkan hubungan antara satu sama lain perlu dijaga supaya menjadi lebih erat dan kuat. Baris ketiga dan keempat pantun ini iaitu maksud, menjelaskan bahawa kita perlu mengutamakan kasih sayang dan hormat kepada ibu bapa. Bukan itu sahaja, hubungan antara adik-beradik perlu dipenuhi dengan kasih sayang. Seterusnya, saya akan terangkan aspek ciri kritikan dalam pantun ini. Yang pertama, kritikan sanjung. Saya akan memberikan penghargaan tinggi kepada penulis
yang menyampaikan pantun yang penuh bermakna ini. Beliau telah menyanjungkan nilai kekeluargaan dengan perkataan yang sangat menarik dan memikat hati pembaca. Contohnya, perkataan berkasih sejati yang melambangkan cinta yang sepenuh hati yang menjadikan pembaca dapat merasai kasih sayang terhadap keluarga. Daripada ini, kita boleh mengetahui bahawa betapa pentingnya sebuah keluarga kepada manusia dan cara mengekalkannya supaya dapat hidup sejahtera. Yang kedua, kritikan teguran. Teguran yang saya ingin sampaikan ialah maksud pantun kurang berkait dengan pembayang pantun. Hal ini dikatakan demikian kerana kesinambungan idea antara pembayang dan maksud tidak sepenuhnya jelas dan signifikan. Contohnya, pembayang pantun menjelaskan manusia perlu menjaga hubungan kekeluargaan supaya dapat hidup sejahtera dan mengelakkan keruntuhan imej keluarga. Manakala maksud pantun pula menerangkan kasih sayang yang perlu diberikan kepada ibu bapa dan adik-beradik. Seterusnya, kritikan sarana. Daripada kritikan teguran yang telah diberi, saya berpendapat bahawa maksud pantun boleh ditambah baik iaitu lebih menjelaskan tentang sesebuah keluarga yang perlu sentiasa bahagia supaya mengelakkan pergaduhan dan ketidakfahaman. Contohnya, keluarga bahagia dipupuk selalu agar terhindar salah faham. Menurut saya, maksud inilah yang lebih berkaitan dengan pembayang pantun tadi. Kritikan yang keempat ialah kritikan penilaian. Pantun ini lebih mementingkan kasih sayang dan kehormatan dalam keluarga. Penilaian ini juga boleh diambil kira dalam aspek penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam pantun ini lebih mudah dan sesuai untuk semua peringkat, terutamanya kanak-kanak. Pantun ini juga berbentuk sistematik dan teratur. Seterusnya, saya akan terangkan kritikan pendekatan. Yang pertama, pendekatan instinktif. Pantun ini lebih menggunakan unsur alam dalam pembayang. Contohnya, pucuk labu yang diibaratkan sebagai akar keluarga ataupun kehidupan seseorang. Rima akhir juga terkandung dalam pendekatan instinktif. Rima akhir dalam pantun ini ialah AB. Yang kedua, pendekatan ekstrinsik. Pantun ini mencerminkan nilai budaya masyarakat yang menekankan keharmonian keluarga. Yang ketiga, pendekatan moral. Pantun ini lebih mementingkan sikap kasih sayang kepada ahli keluarga. Seterusnya, pendekatan psikologi. Puisi ini menimbulkan perasaan cinta dan tanggungjawab terhadap keluarga. Yang kelima, pendekatan sosiologi. Pantun ini lebih menekankan hubungan kekeluargaan sebagai unit asas masyarakat. Yang keenam, pendekatan arketip. Pantun ini mengandungi simbol pegangan hidup untuk menjadikan seseorang yang baik dan prihatin. Oleh itu, jelaslah bahawa pantun ini menonjolkan nilai kekeluargaan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap ibu bapa yang menjadi pengajaran utama kepada pembaca. Pantun ini juga telah banyak menggunakan simbol-simbol yang memperkayakan makna pantun ini. Sekarang, mari kita lihat kritikan penganalisisan. Dari segi bahasa figuratif, pantun ini telah banyak menggunakan hyperbola. Tamsilnya, barangnya mati, yang mencerminkan hubungan akan runtuh jika diabaikan. Yang kedua, motif. Pantun ini memberikan tumpuan kepada nilai kekeluargaan. Yang ketiga, citra. Pucuk labu menjala adalah contoh yang dapat melambangkan citra penglihatan. Citra rasa pula dapat diperlihatkan dalam perkataan barangnya mati. Yang keempat, pemikiran. Pantun ini menunjukkan cinta kepada ahli keluarga untuk berjaya dalam kehidupan.
Seterusnya perlambangan. Pucuk labu melambangkan simbol kehidupan. Yang terakhir, nilai. Terdapat nilai kasih sayang dan nilai tanggungjawab dalam puisi ini. Dari segi kesantunan bahasa, pantun ini telah menggunakan bahasa yang lembut dan sopan dalam menyampaikan mesej tentang adab kepada ibu bapa dan adik-beradik. Pantun ini juga memberi nasihat secara santun iaitu pengutamaan cinta kepada ibu bapa. Seterusnya dari segi nilai budaya, puisi ini menonjolkan hormat kepada ibu bapa. Seterusnya keikhlasan dan keakraban kepada adik-beradik dan bahasa yang digunakan ialah bahasa yang sopan yang mencerminkan masyarakat berpekerti mulia. Yang terakhir sekali, elemen dede hibur yang digunakan dalam pantun ini. Puisi kanak-kanak ini memberikan pendidikan melalui penggunaan imejen alam seperti pucuk labu, iaitu simbol akar keluarga atau kehidupan. Yang kedua, penggunaan perkataan yang mudah dan senang faham. Oleh itu, kanak-kanak tidak akan berasa susah untuk mengeja ataupun membaca sesuatu perkataan. Rima pantun ini juga berirama dan menarik. Seperti yang telah dibincangkan tadi, rimah yang digunakan dalam pantun ini ialah AB. Secara keseluruhannya, pantun ini mampu menyedarkan pembaca tentang peranan penting keluarga dalam kehidupan sekaligus mendorong mereka untuk lebih menghargai dan menjaga hubungan tersebut. Pendek kata, keluarga ialah barang terharga yang tidak boleh dihilangkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Nur Azhar Safina binti Nur Hisham. Baiklah, sekarang kita akan belajar bagaimana untuk menganalisis setiap baris syair. Kemudian kita akan bagi kritikan secara terperinci. Okey, jom. Terimalah syair nasihat karya Raja Ali Haji. Wahai anak, dengarlah pesan, rajin belajar sepanjang zaman. Hormat guru, tingkatkan iman, jati insan, disayang kawan. Mari kita analisis setiap baris syair tersebut. Bermula dengan baris pertama. Wahai anak, dengarlah pesan. Maksudnya, penyair mendiru kanak-kanak supaya beri perhatian kepada nasihat yang ingin disampaikan. Kita tengok ke baris kedua pula. Rajin belajar sepanjang zaman. Maksudnya, kanak-kanak perlu sentiasa rajin menuntut ilmu, bukan hanya ketika di sekolah, tetapi sepanjang hidup. Seterusnya, kita tengok baris yang ketiga. Hormat guru, tingkatkan iman. Maksudnya, menghormati guru ni bukan saja pada adab, malah boleh membentuk akhlak dan kepribadian yang baik. Dan akhir sekali, barisan keempat, jati insan, disayang kawan. Maksudnya, jika kita berakhlak baik dan rajin belajar, kita akan disenangi dan dihormati oleh orang lain. Mari kita analisis syair karya Raja Ali Haji. Yang pertama, kita lihat pada elemen kesantunan bahasa. Seperti yang kita dapat lihat, elemen kesantunan bahasa ini dapat dilihat melalui penggunaan kata seperti wahai anak yang lembut. Selain itu, syair ini menyampaikan nasihat secara sopan tanpa memaksa dan menggunakan bahasa yang mudah serta beradab. Yang kedua, kita lihat kepada nilai budaya dalam syair ini yang menunjukkan masyarakat Melayu memiliki ilmu dan adab, terutamanya hormat kepada guru serta hubungan baik dengan rakan. Yang ketiga pula, kita lihat kepada elemen didik hibur. Maksudnya, elemen didik hibur ni kita dapat lihat melalui penggunaan irama yang menarik yang menjadikan syair ini seronok didengar. Macam saya dengarkan syair tadi, saya menggunakan irama doi-doi. Jadi dalam masa yang sama, syair ini kita dapat menyampaikan mesej pendidikan dengan cara yang santai dan mudah dipahami oleh kanak-kanak. Sekarang saya nak terangkan pula kritikan terhadap syair ini. Pertama, kritikan sanjungan. Seperti yang kita nampak, syair ini memang wajar dipuji. Sebab apa? Sebab mesej dia sangat jelas dan mudah difahami. Selain itu juga, syair ini penuh dengan nilai murni seperti rajin belajar dan menghormati guru. Bukan itu sahaja, bahasa yang digunakan pun sangat ringkas. Jadi memang sesuailah untuk digunakan kepada semua kanak-kanak. Tambahan pula, rima yang sama di setiap hujung baris juga membuatkan syair ini lebih sedap didengar dan senang dihafal.
Seterusnya, kita akan masuk ke dalam kritikan teguran. Seperti kita nampak, syair ini agak terus terang dalam menyampaikan mesej. Jadi, mungkin nampak sedikit umum dalam segi penyampaiannya. Selain itu juga, syair ini kurang penggunaan gaya bahasa seperti metafora atau perbandingan. Jadi, dari segi keindahan sastera, ia agak sederhana. Seterusnya, kita akan membuat kritikan saranan. Walaupun syair ini nampak bagus dan senang dihafal, tetapi ada lagi beberapa perkara yang boleh kita tambah baik. Contohnya, kita boleh masukkan unsur imajinasi atau situasi supaya apa? Supaya lebih menarik. Selain itu juga, kalau kita tambah dengan variasi perkataan atau sedikit penceritaan, syair ini akan menjadi lebih hidup dan interaktif dalam PDP. Jadi kalau syair dia lebih menarik, jadi murid-murid pun akan lebih tertarik untuk belajar. Seterusnya, kita akan masuk ke kritikan penilaian. Secara keseluruhannya, syair ini sangat sesuai untuk kanak-kanak. Kerana apa? Kerana bahasanya yang mudah dan mesejnya yang jelas. Itu secara terus. Jadi, nilai pendidikan dalam syair ini memang tinggi. Tetapi dari segi estetika sastera, ia tetap berada pada tahap sederhana. Seterusnya, saya akan terangkan pendekatan kritikal yang digunakan dalam menganalisis syair karya Raja Al-Fazil. Yang pertama, kita menggunakan pendekatan instruksi yang berfokuskan dalam syair itu sendiri. Sebagai contoh, tema ilmu dan akhlak, nilai rajin, serta bentuk syair yang mempunyai irama yang sama. Kedua pula, kita menggunakan pendekatan ekstrinsik yang mengaitkan syair ini dengan budaya Melayu yang mementingkan adab dan juga latar pengkarya. Yang ketiga pula, kita menggunakan pendekatan moral yang menunjukkan nilai baik dalam syair ini seperti rajin belajar, menghormati guru yang boleh diamalkan oleh kanak-kanak. Yang keempat pula, pendekatan sosiologi yang melihatkan hubungan dalam kalangan masyarakat seperti hubungan dengan guru ataupun hubungan dengan kawan-kawan. Yang kelima pula ialah pendekatan arketip yang menunjukkan bahawa anak dan mewakili semua kanak-kanak dan nilai dalam syair ini bersifat sejagat. Jadi secara keseluruhannya, semua pendekatan ini dapat membantu kita faham syair dengan lebih jelas dari pelbagai sudut pandangan. Sekian daripada saya. Tiga sahabat berbilang bangsa, itulah Kiman, Rama dan Musa. Pergi ke sekolah bertiga sentiasa, tiba awal menepati masa. Baiklah, saya akan terangkan sinopsis ataupun maksud syair Tiga Sahabat ini. Syair ini menceritakan tentang tiga sahabat yang berlainan kaum yang sentiasa bersama ke sekolah dan mengamalkan sikap disiplin serta menepati masa dan juga nilai-nilai murni yang lainlah. Jadi syair ini menonjolkan perpaduan kaum dan juga sikap positif dalam kehidupan seharian murid. Dan kita lihat kepada elemen kesantunan berbahasa dalam syair ini. Jadi syair ini menggunakan bahasa yang mudah, sopan dan juga tidak kasar. Nada juga dia menggunakan nada yang positif dan juga mendidik tanpa menggunakan ayat-ayat yang boleh menyinggung perasaan. Jadi dia tiada sindiran dan juga kata-kata yang negatif. Kesantunan ni jelas melalui penggunaan bahasa yang lembut dan juga mesej yang disampaikan tu secara baik tanpa menyinggung perasaan. Dan yang kedua, kita lihat kepada nilai budaya. Nilai yang pertama adalah perpaduan kaum, iaitu Kiman, Rama dan juga Musa yang menunjukkan pelbagai bangsa, Cina, India dan juga Melayu. Dan disiplin. Disiplin datang awal ke sekolah. Dan yang ketiga adalah persahabatan, iaitu mereka sentiasa bersama. Dan syair ini mencerminkan budaya masyarakat Malaysia yang mementingkan perpaduan dan juga disiplin. Dan yang ketiga adalah elemen didik hibur. Rima yang menarik dan sedap didengar. Jadi dia mudah dihafal kerana kanak-kanak ni dia lagi suka rima yang menarik supaya dia mudah dihafal. Dan yang ketiga adalah isi yang ringkas tetapi ada pengajaran. Jadi syair ini menggabungkan hiburan melalui irama dan juga pendidikan melalui nilai yang disampaikan. Sekarang saya akan terangkan tentang ciri kritikan yang terdapat dalam puisi keempat, iaitu syair Tiga Sahabat. Pengarang memuji nilai persahabatan antara tiga kawan yang tidak mengira kaum. Ini menunjukkan semangat perpaduan yang perlu disemai dalam diri kanak-kanak sejak kecil. Selain itu, karya ini juga menunjukkan nilai seperti menepati masa yang perlu diterapkan dalam kehidupan seharian.
Nilai seperti menepati masa ini bukan hanya sikap biasa, tetapi ia mencerminkan disiplin diri dan tanggungjawab sosial. Secara ringkasnya, kritikan sanjungan ini menekankan perkara-perkara yang baik dan nilai-nilai murni yang patut dicontohi oleh pembaca, terutamanya kanak-kanak. Yang kedua, kritikan penilaian. Antara aspek yang dinilai ialah dari segi struktur bahasa dan nilai-nilai asas yang perlu diterapkan dalam kehidupan. Sebagai contoh, karya ini menerapkan nilai asas seperti perpaduan dan menghargai masa. Ia juga sesuai untuk murid sekolah rendah kerana mesejnya mudah difahami. Selain itu, struktur syair yang digunakan jelas dan mudah dibaca. Jadi, kritikan penilaian ini menunjukkan bahawa karya ini baik dari segi isi dan bentuk. Yang ketiga, kritikan penganalisisan. Misalnya, karya ini mempunyai motif yang tetap, iaitu menekankan keakraban dan disiplin. Motif ini menunjukkan kepentingan hubungan sosial yang harmonik. Terdapat juga nilai seperti toleransi dan tanggungjawab. Nilai-nilai ini mencerminkan nilai masyarakat yang ideal. Selain itu, terdapat juga perlambangan, contohnya berbilang kaum, yang melambangkan kehidupan masyarakat majmuk yang aman dan bersatu. Kritikan penganalisisan menunjukkan karya ini bukan sekadar cerita, tetapi mempunyai makna tersirat yang mendalam. Begini caranya untuk kita melakukan kritikan pendekatan. Yang pertama, kita akan buat pendekatan intrinsik, iaitu kita melihat unsur dalam syair itu sendiri. Jadi seperti kita nampak, syair ini bertemakan persahabatan antara kaum, ada watak Imran, Rama dan Musa yang menggambarkan mereka sebagai pelajar yang rajin dan berdisiplin. Kerana apa? Mereka pergi ke sekolah bersama-sama dan tiba awal ke sekolah. Selain itu, kita boleh lihat terdapat nilai seperti menepati masa dan semangat persahabatan. Yang kedua, kita dapat melihat pendekatan ekstrinsik melalui melihat faktor luar. Seperti kita nampak, syair ini mencerminkan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum tetapi hidup dalam keadaan yang harmoni. Syair ini juga menekankan kepentingan perpaduan serta nilai disiplin dalam kalangan pelajar. Yang ketiga, pendekatan moral. Jadi syair ini memberi pengajaran supaya apa? Supaya kita berkawan tanpa mengira bangsa. Macam Kimran, semua tu. Selain itu, kita juga perlu bersikap rajin dan menghargai masa seperti datang awal ke sekolah. Yang akhir dan yang terakhir sekali, pendekatan sosiologi. Untuk pendekatan sosiologi ini, kita fokuskan dengan memberikan kepada hubungan dalam masyarakat. Jadi syair ini jelas menunjukkan hubungan yang baik antara tiga sahabat. Walaupun berbeza latar belakang, tapi mereka tetap berkawan tanpa mengira latar belakang mereka lah. Hal ini cukup menggambarkan kepentingan perpaduan dalam kehidupan seharian kita. I just had to let you know you're. She had me, baby, boom, shit.